perempuan. Rambut dia panjang. Rambut dia terurai sampai ke pinggang dan dia pakai baju kurung putih yang nampak sangat lusuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Terima kasih juga pada korang yang mana komen, like, share untuk kisah-kisah dari akak. Kali ini akak akan sampaikan 3 kisah seram dan akak akan teruskan dengan kisah yang pertama. Jomlah mendengar kisah ni. Kisah ni tajuk dia Singgah Sebelum Subuh. Ada perjalanan yang kita rasa biasa je pada awalnya kan. Keluar malam, hantar keluarga ke airport, lepas tu teruslah balik sebab rasa masih awal lagi dan jalan pun dah biasa dilalui kan. Tapi kadang-kadang bila kita memandu seorang diri dalam keadaan jalan yang dah mula sunyi, kita tak pernah tahu apa yang mungkin menunggu sepanjang perjalanan tu. Mak Syah ni, dia sendiri tak pernah terfikir malam tu akan terjadi satu pengalaman yang sampai bertahun-tahun kemudiannya tu pun masih terbayang dalam kepala dia. Lebih-lebih lagi bila apa yang Mak Syah ni nampak bukan sekadar bayang ataupun pantulan cahaya tau korang. Tapi sesuatu yang buat Mak Syah sendiri tak berani lagi nak pandang cermin belakang kereta. Tangan Mak Syah, dia mengetap kemas pada steering sampai kuku jari dia nampak putih tau. Jantung dia memang macam nak tercabut bila mata Mak Syah ni terpandang ke cermin pandang belakang. Ada satu susuk tubuh perempuan dekat situ. Rambut dia panjang, kepala dia tunduk ke bawah dan muka dia langsung tak nampak sebab seluruh muka dia terlindung di sebalik rambut yang terurai. Kalau korang lalui keadaan ni, apa korang rasa? Seram tak? Masa tu jam baru lepas pukul 1 pagi. Jalan memang sunyi gila lah. Tak ada kereta kat depan, tak ada kereta pun kat belakang. Cuma Mak Syah je. Dia seorang je dalam kereta dengan benda tu. Dengan susuk tu. Kereta Mak Syah ni dia sempat teruyung sikit lah ke bahu jalan sebab dia terkejut sampai tangan dia hilang fokus kejap macam tu. Nasib baiklah Mak Syah ni cepat-cepat dia betulkan steering dia. Kalau lambat sikit je korang memang tak mustahil kereta dia boleh masuk ke parit malam tu. Lepas kejadian tu, Mak Syah dia teruslah tak beranilah nak tengok cermin pandang belakang. Mata dia paksa tengok jalan depan je. Sambil mulut dia tak berhenti-henti baca apa yang terlintas, apa yang dia teringat lah. Surah Al-Fatihah dia baca, ayat kursi dia baca, zikir. Apa je yang Mak Syah tahu, semua Mak Syah baca dalam keadaan tangan masih menggigil dan juga badan dia dah mula keluar peluh sejuk. Walaupun aircon kereta tu memang sejuk lah kan, tapi sejuk seram ni lagi sejuk tau. Okey, ini cerita Mak Syah daripada mula. Nama dia Mak Syah lah kan, akak dah sebut Mak Syah kan. Tapi orang biasa panggil Mak Syah ni Mat ataupun Syah je. Malam tu Mak Syah baru je selesai hantar abang dia, Abang Daniel. Abang Daniel tu dia bersama dengan isteri dia, Kak Yana nama isteri dia, dengan anak kecil diorang pergi ke airport. Penerbangan Abang Daniel ni pukul 2 pagi. Jadi dari rumah diorang dah bertolak lebih kurang pukul 10 malam sebab tak naklah kelam kabut kalau jalan sesak kan. Sampai kat airport semuanya berjalan dengan lancar lah, Alhamdulillah. Urusan check-in pun tak ada masalah, Alhamdulillah. Barang-barang semua dah selesai dan masa tu Mak Syah dia memang tak rasa langsung yang akan berlaku apa-apa benda pelik lah. Memang tak ada pun dia terlintas macam tak sedar hati semua, memang tak ada. Sebelum berpisah kan, Abang Daniel ni sempatlah dia tepuk bahu Mak Syah sambil dia pesan lah, Mat, kau menetaplah dekat hotel dulu. Balik esok pagi ke tengah hari pun boleh. Jangan drive balik malam-malam ni. Mak Syah dia cuma senyum, lepas tu dia jawab macam ni, tak apalah bang, Mat balik terus je. Baru pukul 12.30 malam ni. Kalau bertolak sekarang lambat-lambat pun sampai rumah dalam pukul 3 pagi. Dia jawab macam tu. Jadi Abang Daniel ni dia geleng lah kepala, tapi dia tak paksa lah kan. Lepas tu Abang Daniel ni pesan lah dekat Mak Syah lagi. Dia pesan hati-hati macam tu. Ya bang, insyaAllah. Mak Syah angguk lah.
salam abang dia. Lepas tu dia teruslah berjalan pergi ke kereta Proton Saga FLX warna kelabu yang baru setahun Mak Syah beli. Enjin dia pun hidupkan lah macam tu, dan Mak Syah teruslah mula bergerak balik. Masa tu dalam kepala Mak Syah cuma fikir nak balik rumah je, lepas tu nak tidur macam tu. Tak ada langsung lah rasa yang perjalanan malam tu akan jadi antara pengalaman yang paling susah lah Mak Syah nak lupakan. Lebih kurang setengah jam selepas keluar dari kawasan bandar, jalan dah mula makin sunyi dah. Kereta yang lalu pun boleh kira lah dengan jari. Lampu jalan pula ada yang menyala dan ada yang mati macam tu lah kan, standard lah kan. Jadi sepanjang jalan tu suasana dia memang terang gelap gitu. Radio Mak Syah ni dia pasang perlahan je masa tu, sekadar nak bagi ada bunyi teman sepanjang perjalanan dia lah. Lebih kurang 10 minit lepas tu, Mak Syah ni dia tengah fokus lah bawa kereta kan. Mata dia secara tak sengaja dia terpandang ke cermin ketiga. Masa tu Mak Syah nampak susuk perempuan tadi yang akak cakap awal-awal tadi. Mula-mula Mak Syah ingat mungkin bayang ke, pantulan cahaya ke kan. Tapi bila tengok sekali lagi korang, memang jelas ada seorang perempuan dekat belakang. Rambut panjang. Rambut dia jatuh sampai tutupkan muka dia tau. Kepala dia menunduk dan langsung tak bergerak. Memang meremang bulu roma. Mak Syah ni teruslah rasa darah dia macam berhenti mengalir tang situ juga. Tangan yang pegang steering tu dah mula berpeluh tau. Nafas pun dah jadi tak menentu lah. Jadi macam dudak-dudak. Aku biasa cakap macam tu kan. Dalam kepala Mak Syah ni dia cubalah cari macam-macam alasan tau. Mungkin mata tersalah nampak kot, mungkin pantulan cahaya, mungkin barang dalam kereta ke gitu. Tapi makin Mak Syah cuba nak pucuk diri dia, makin kuat rasa yang benda tu memang ada dekat belakang. Mak Syah teruslah fokus ke depan, dan selepas tu memang langsung tak berani dah nak intai cermin belakang tau. Tak tahu berapa lama Mak Syah memandu macam tu, tapi dalam kepala cuma ada satu benda je, nak cepat-cepat sampai rumah. Dalam keadaan tengah panik tu, Mak Syah tiba-tiba ternampak cahaya lampu dari beberapa buah rumah kampung yang tak jauh dari tepi jalan utama. Tanpa fikir panjang, Mak Syah apa lagi, dia teruslah tekan brek. Dia berhentikan kereta dekat tepi jalan. Lepas tu dia turun korang. Mak Syah dah tak peduli dah rumah siapa. Kalau kena marah pun lantak lah. Yang penting Mak Syah ni tak sanggup lagi nak duduk sorang-sorang dalam kereta tu, bertemankan situ. Mak Syah teruslah berlari ke rumah yang paling dekat, dan dia ketuk pintu kuat-kuat sekuat hati tau. Duk. Macam tu. Dia bagi salam. Assalamualaikum pakcik, tolong saya. Macam tu. Bunyi tapak kaki mula kedengaran dari dalam rumah lah. Lampu dibuka, dan tak lama lepas tu ada seorang lelaki tua dengan seorang wanita sebaya umur lah. Dia keluar dengan muka yang masih mamai-mamai gitu. Dekat belakang diorang ada seorang pemuda yang nampaknya barulah terjaga dari tidur juga. Pakcik tu pun pandanglah Mak Syah dengan muka yang pelik sebelum dia bertanya tau. Siapa ni? Ada apa lewat malam macam ni? Mak Syah cuba tarik nafas sebelum dia nak jawab. Pakcik, maaf. Mak nampak ada makhluk perempuan ikut kereta Mak. Mak takut pakcik. Pakcik tu langsung tak banyak soal. Dia terus buka pintu luar-luar. Lepas tu dia suruhkan Mak Syah tu masuk. Masuklah dulu. Duduk, tarik nafas dulu. Jangan panik sangat. Makcik tu pula dia terus pergi ke dapur. Lepas tu dia bawakan segelas air suam untuk Mak Syah tau. Mak Syah dia minum perlahan sambil tangan dia masa tu masih menggigil lagi. Sekurang-kurangnya masa tu Mak Syah dah tak duduk sorang-sorang diri. Lepas keadaan Mak Syah dah mula reda sikit lah dia punya seram tu kan, dia punya rasa takut tu kan. Pakcik tu tunjuklah pemuda yang berdiri dekat belakang tadi. Ni anak pakcik, Lokman. Umur dia sebaya kau agaknya. Malam ni kau tidurlah kat ruang tamu ni. Biarkan dia teman kau. Lokman senyum. Lepas tu dia tegurlah Mak Syah, ringkas je. Malam tu Mak Syah dengan Lokman ni sempatlah berborak sekejap. Entah pasal apa pun, Mak Syah pun dah tak apa nak ingat lah. Mungkin sebab badan memang dah terlalu penat selepas perjalanan jauh kan. Ditambah pula dengan ketakutan yang Mak Syah alami tadi. Tak lama lepas tu Mak Syah akhirnya tertidurlah dekat ruang tamu rumah tu. Esok pagi bila matahari dah naik, Mak Syah duduklah sarapan lah dengan pakcik, dengan makcik, dengan Lokman tu. Masa tu Mak Syah ceritakanlah semula apa yang berlaku pada malam tu. Malam tadilah. Dari mula sampailah Mak Syah nampakkan sosok
perempuan dekat cermin kereta tu kan. Pakcik tu dia cuma geleng kepala je sambil dia ketawa kecil macam tu. Memang bahaya sikit balik lewat malam macam tu. Tambah-tambah seorang diri. Kalau tak kena batang hidung memang taklah nampak. Tapi kalau dah kena, tanah pun tak cukup nak lari. Pakcik tu cakap. Jadi Mak Syah ketawa jugalah walaupun dalam hati dia masih terasa seram kan. Bila teringatkan balik apa yang Mak Syah nampak malam tu. Lepas sarapan, Mak Syah dia ucap terima kasih lah banyak-banyak kat pakcik, dekat makcik. Terima kasih banyak-banyak pakcik. Makcik kalau tak jumpa rumah pakcik malam tadi, entah apalah yang jadi dengan Mat. Makcik tu dia cuma tepuk bahu Mak Syah macam anak sendiri gitu. Tak apa, ni pun rezeki kau ni. Singgahlah lain kali kalau lalu sini. Mak Syah pun bersalaman lah dengan dia orang sebelum minta diri. Dan dia meneruskan perjalanan dia balik macam tu. Kali ni hati memang jauh lebih tenang lah kan. Walaupun kejadian malam tadi tu masih bermain dalam kepala dia. Sekurang-kurangnya Mak Syah dah selamat dan ada orang yang sudi nak bantu dia ketika Mak Syah betul-betul perlukan pertolongan. Sejak malam tu, setiap kali Mak Syah pergi ke bandar besar, dan kebetulan lah kalau lalu kawasan rumah pakcik dengan makcik tu, Mak Syah memang akan singgah lah. Tak pernah lupa bawa buah tangan tau sebagai tanda terima kasih. Lama-lama kan hubungan Mak Syah dengan diorang ni makin rapat sampai Mak Syah sendiri anggap pakcik dengan makcik tu macam ayah dengan ibu angkat dia. Luqman pun dah jadi macam saudara dia sendiri dah, Alhamdulillah. Cuma satu benda yang Mak Syah pasti takkan pernah lupa lah sampai bila-bila. Cermin ketiga kereta Proton Saga FLX tu. Dan susuk perempuan berambut panjang yang menunduk kat belakangnya tu pada pukul 1 pagi. Mak Syah tak pernah tahu tau siapa sebenarnya benda yang Mak Syah nampak malam tu. Dan Mak Syah pun tak pernah cuba nak cari jawapan. Bagi Mak Syah lah, cukuplah kejadian tu berhenti setakat malam tu je. Ada benda yang lebih baik kita tak perlu faham. Tak payah nak cuba-cuba nak faham. Sebab kadang-kadang bila kita dah tahu jawapannya, mungkin kita akan lebih takut daripada ketika kita nak, bukan nak tahu, tapi lebih takut daripada kita tak tahu apa-apa. Macam tu. Okey, akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah ni tajuk dia, rezeki malam tu tak sampai. Ada orang tua-tua cakap kan, kalau masuk hutan waktu malam, jangan terlalu yakin dengan apa yang mata kita nampak. Kadang-kadang benda yang kita ingat binatang, rupanya bukan binatang korang. Kadang-kadang pula kita rasa jalan tu kosong, padahal ada sesuatu yang memang dah lama berada dekat situ. Felix Dongles dulu memang jenis yang tak berapa nak percaya lah benda-benda macam ni. Cerita pasal penunggu hutan, hantu rimba dan macam-macam lagi lah. Bagi Felix, cuma cerita orang lama nak takut-takutkan budak-budak supaya tak sesuka hati masuk hutan. Macam tu. Tapi satu malam pada tahun 2008 nak dijadikan cerita korang, pengalaman yang Felix lalui bersama dengan ayah sendiri buat dia punya pandangan tu berubah sampai sekarang. Felix Dongles ni orang Sarawak tau. Kejadian ni berlaku sekitar bulan Mei 2008. Tak lama lepas Felix dapat keputusan SPM lah masa tu. Masa tu Felix memang tak berapa percayalah dengan cerita hantu rimba yang orang tua-tua selalu sembang dekat serambi rumah panjang macam tu. Bagi Felix kan, semua tu cuma cerita nak takut-takutkan budak-budak supaya tak nakal, jangan masuk hutan sesuka hati. Kalau kawan-kawan mula sembang pasal penunggu hutan kan, Felix selalu jawab, hantu tu ciptaan orang yang malas jaga anak. Macam tu. Memang berani cakap lah waktu tu sebab Felix tak pernah mengalami sendiri benda pelik macam yang orang tua selalu cerita tu. Malam tu, ayah Felix dia ajak Felix ikut pergi memburu. Kau dah besar dah, bolehlah ikut, kata ayah Felix lah sambil dia memeriksakan senapan buatan sendiri yang jenis korang mesti tahulah, jenis muzzle loader apa dah yang orang kampung panggil bedil timah tu. Ada tak siapa-siapa pernah nampak jenis bedil timah ni? Felix ni memang teruja gila korang sebab itu kali pertama lah Felix betul-betul dibenarkan ikut ayah dia masuk waktu malam lah, masuk hutan. Hutan tu pun tak jauh sangat dari kampung. Kalau berjalan kaki lebih kurang setengah jam dah boleh sampai dah. Pada awalnya semuanya berjalan macam biasalah. Diorang berjalan perlahan, lepas tu jalan senyap-senyap, cuma guna lampu suluh kecil. Cahaya bulan malam tu dia
Dia pun tak berapa nak terang sebab langit agak berawan masa tu. Bunyi cengkerik, itu biasa kan. Bunyi malam, bunyi malam pula. Malam mana ada bunyi? Bunyi macam-macam. Bunyi burung malam gitu. Dan bunyi-bunyi hutan memang kedengaran lah. Macam biasalah. Orang-orang yang biasa duduk kat hutan, duduk kat kampung-kampung ni biasalah dengar je. Ayah dia berjalan lah dekat depan masa tu. Philip ikut dekat belakang sambil dia pegangkan lampu suluh. Jantung memang berdegup sikit lah. Tapi lebih kepada rasa teruja sebab dapat pengalaman pertama masuk hutan waktu malam dengan ayah dia kan. Tengah perjalanan tu korang, Philip ternampak seekor ayam hutan. Warna bulu dia agak gelap. Tapi masih nampak sikit lah bila terkena cahaya bulan yang adalah menembus celah-celah daun macam tu. Philip teruslah bisik, "Pa, ayam hutan tu sebelah kiri kita." Lepas tu ayah dia teruslah berhenti, angkatkan tangan bagi isyarat supaya Philip ni diamlah macam tu. Philip pun teruslah bersedia dengan senjata sendirilah. Dia senjata sendiri dia tak lain tak bukan, dia ada bawa sebilah lastik besar lah yang ayah dia buat khas untuk dia. Ayam hutan tu pula dia jalan perlahan sambil kepala dia terangguk-rangguk macam tu. Macam biasalah ayam cari makan kan. Ayah Philip ni mulalah ambil posisi untuk tangkap ayam tu kot, dan dia pusing badan dia sedikit ke kiri untuk dapatkan sudut yang lebih baik gitu. Tapi kan sebelum sempat ayah dia angkat senapang, ayam tu tiba-tiba lari ke belakang sebatang pokok gitu. Pokok tu bukan besar mana pun, saiz lebih kurang pokok biasa, dan kalau ikut logik lah memang tak cukup besar lah nak sorok seekor ayam hutan sepenuhnya. Lepas tu ayah Philip ditunggu. Philip pun dia sama jugalah ditunggu. Beberapa saat berlalu lah macam tu, tapi ayam tu langsung tak keluar. Philip mula rasa pelik. Dalam hati Philip ni dia fikir mungkin kejap lagi ayam tu keluar dari sebelah pokok gitu. Tapi makin lama tunggu kan, makin sunyi kawasan tu. Tak ada bunyi kepak, tak ada bunyi daun bergerak, tak ada apa-apa lah pendek kata. Lepas tu ayah Philip akhirnya dia mulalah berjalan perlahan-lahan ke arah pokok tu dengan senapang yang masih dipegang kat tangan. Dia bersedia dah kalau ayam tu tiba-tiba keluar kan. Philip pula dia ikutlah dari belakang dalam jarak 2-3 langkah macam tu. Bila ayah Philip dah sampai betul-betul dekat pokok tu, tiba-tiba kan dia berhenti. Badan ayah Philip ni terus jadi kaku tau. Philip dia nampak bahawa ayah dia turun naik dengan cepat macam orang tengah tercungap-cungap. Lampu suluh yang ayah Philip pegang tu tiba-tiba terlepas, lepas tu jatuh ke tanah tau. Cahaya lampu tu dia menghalalah ke belakang pokok. Tapi dari tempat Philip berdiri, langsung tak nampak apa-apa. Philip mula rasa tak sedar hati lah masa tu. "Pa." Lepas tu dipanggil pa dia tu, pa dia tak jawab. Ayah dia lah kan tak jawab. Philip dia cubalah panggil lagi, tapi ayah dia masih diam. Beberapa saat lepas tu, ayah dia akhirnya bersuara tau, "Balik." Satu perkataan sahaja, "balik." Suara ayah dia kedengaran, dia parau, kedengaran lain macam lah bunyi suara tu. Tak macam suara biasa yang Philip kenal tau. Philip masih tak faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. "Kenapa ayah? Ayam tu?" Macam tu. Philip dia cubalah melangkah sedikit ke depan lah sebab dia nak tengok apa sebenarnya yang ayah dia nampak. Tapi kan tiba-tiba ayah dia terus tarik lengan Philip kuat-kuat. "Balik!" Dia marah dah tu. Kali ni ayah Philip memang jerit lah. Philip dia terus terkejut lah kan. Tiba-tiba marah tau. Tak pernah ayah dia bercakap macam tu dengan dia. Tanpa banyak soal, Philip pun dia ikut je lah. Diorang pun teruslah berpatah balik melalui jalan yang diorang lalui tadi perlahan. Kali ni langkah ayah Philip ni jauh lebih cepat lah. Sampai hampir berlari juga. Philip dia pun sama juga. Dia cuba ikut sambil beberapa kali dia bertanya lah apa yang ayah nampak dekat belakang pokok tu. Tapi ayah dia langsung tak jawab tau. Pandangan dia terus ke depan dan tangan dia masih genggam lengan Philip kuat-kuat. Macam takut Philip tertinggal lah ataupun hilang kalau dilepaskan. Sampai dekat rumah, ayah Philip teruslah suruh Philip ni basuh kaki, lepas tu basuh tangan, lepas tu masuk. Macam tu. Ayah Philip sendiri pun dia buat perkara yang sama tau. Dia basuh kaki, basuh tangan sebelum masuk. Philip masih tertanya-tanya lagi kenapa diorang balik terlalu awal. "Awal juga kita balik ni, Pa." Ayah dia cuma jawab perlahan je, "Tiada rezeki. Lain hari sajalah." Macam tu. Itu je jawapan ayah dia. Suara dia dah kembali normal lah masa dia jawab tu. Tapi Philip dia dapat tengok muka ayah dia macam masih terbayang sesuatu yang dia tak nak ceritakan tau. Malam tu Philip dia tak dapat nak fikir benda lain lah. Dalam kepala dia masih terbayang-bayang
ayam hutan yang hilang macam tu je dekat belakang pokok kecil tu. Sedangkan secara logiknya memang tak masuk akal lah seekor ayam boleh bersembunyi tanpa nampak sedikit pun. Esok pagi masa sarapan, Philip terdengarlah ayah dia bercakap dengan mak dia. Suara ayah dia perlahan, tapi Philip dia duduk dekat dapur, jadinya semuanya masih dia boleh dengar lah dengan jelas tau. Aku nampak sosok tu belakang pokok, perempuan, rambut panjang sampai ke pinggang tau. Kepala dia tunduk ke bawah, badan dia membelakangkan kita sepanjang masa. Mak Philip yang tengah kacau kopi tu pun terus berhenti tau mengacaunya tu. Muka dia berubah dan dia nampak pucat. Kau nampak muka dia? Ayah Philip terus geleng kepala. Tak. Dan aku tak nak sampai nampak. Philip yang duduk dekat situ terus rasa sejuk sampai ke belakang badan, walaupun pagi tu cuaca memang panas lah. Masa tu barulah Philip faham kenapa ayah dia tiba-tiba berubah bila sampai dekat pokok tu. Ayam hutan yang diorang nampak tu hilang macam tu je. Dan selepas tu ayah Philip nampak seorang perempuan berambut panjang berdiri dekat belakang pokok yang kecil tu tadi. Sampai sekarang lah Philip masih tak tahu sama ada ayam tu memang ayam hutan biasa ataupun ada sesuatu yang menggunakan rupa ayam tu untuk menarik diorang lebih jauh masuk ke dalam hutan. Itulah. Sejak kejadian malam tu kan, Philip tak pernah lagi mempersoalkan cerita-cerita hantu rimba yang orang tua-tua kampung selalu ceritakan. Kalau dulu kan, Philip sukalah dia gelakkan orang-orang yang cerita pasal penunggu hutan. Lepas malam tu, Philip memang dah tak berani dah nak cakap macam-macam. Philip dengan ayah dia pun tak pernah lagi masuk hutan dekat situlah waktu malam macam tu. Walaupun untuk urusan memburu ataupun apa je lah macam tu. Banyaknya macam tu akak kan? Gitulah. Sampai sekarang kan, Philip dia masih pegang satu benda daripada pengalaman tu. Bukan semua yang kita nampak dalam hutan waktu malam tu semestinya macam yang kita sangka tau. Kalau tempat tu memang sunyi dan orang tua dah pesan supaya jangan pergi, tak perlulah kita rasa terlalu berani nak mencuba. Kadang-kadang lebih baik balik dengan tangan kosong daripada dapat rezeki yang kita sendiri tak tahu apa harganya. Itulah kisah yang kedua. Akan teruskanlah dengan kisah yang ketiga. Untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia Malam Imam Demam Panas. Masa tu tahun 2018 korang. Mael dia masih ingat lagi lah malam tu kan. Sampai sekarang sebab esoknya sebenarnya genap setahun Mael berkahwin dengan Marlia. Sepatutnya malam tu boleh jadi malam yang biasa-biasa je. Mungkin duduk rumah sambil borak-borak ataupun buat sambutan kecil-kecilan macam tu. Tapi sebaliknya malam tu jadi antara malam paling susah Mael nak lupa tau. Anak Mael dengan Marlia ni nama dia Iman. Masa tu baru setahun setengah lah. Malam tu Iman tiba-tiba dia demam panas. Badan dia memang membara lah, panas kan. Malia dah cuba dah tuam dengan air suam. Dah bagi dah obat demam yang doktor klinik bagi minggu sebelumnya. Tapi tu lah, suhu badan Iman ni dia masih tak turun-turun tau. Bila tengok termometer kan, dah lebih 39 darjah. Marlia teruslah panggil Mael dari bilik dia. Abang, kena bawa Iman ni pergi hospital sekarang. Dia panas sangat ni bang. Mael memang tak fikir panjang lah. Terus disarung baju dia masa tu, capai kunci kereta. Lepas tu Mael pun dengan Malia dibawa lah Iman pergi hospital daerah yang paling dekat dengan rumah. Masa tu jam dah tepat pukul 1 pagi tau. Sampai dekat kaunter kecemasan, ada seorang jururawat ni, dia teruslah datang sambut. Lepas tu dia periksakan suhu badan Iman. Lepas tengok keadaan Iman, jururawat tu teruslah arahkan Marlia ni masuk ke bilik rawatan. Tapi sebelum masuk, dia sempatlah berhenti. Lepas tu dia pandangkan Mael dengan Marlia ni bergili-gili tau. Maaf, sekarang ni seorang penjaga je dibenarkan masuk. Prosedur baru. Kata dia sambil tunduk. Bukan tunduk, akak ni syasul. Kata dia sambil tunjuk papan notis kecil dekat dinding. Marlia ni memang lebih tenang lah daripada Mael masa tu. Jadi dia teruslah bawa Iman masuk ke bilik rawatan. Mael pula terpaksalah tunggu dekat luar. Duduk atas kursi plastik biru yang berbaris
panjang lah dekat lorong kecemasan. Hospital malam tu memang sunyi. Korang dah pukul berapa? Tak macam waktu siang. Waktu siang memang sibuk lah. Sesekali Mail ni dia dengar lah bunyi troli ubat. Bukan troli mayat tau. Troli ubat ditolak ataupun bunyi tapak kasut getah jururawat yang lalu depan Mail. Lebih kurang 10 minit dia duduk menunggu kan. Perut Mail pula dia mula rasa tak selesa tau. Mungkinlah sebab petang tadi Mail banyak sangat bukan makan tapi minum kopi sambil dia cuba nak tenangkan iman yang meragam tu. Jadi Mail pun dia bangun, dia carilah tandas dan dia teruslah masuk ke tandas tu. Dalam tandas tak ada apa-apa yang pelik pun. Jadi Mail basuhlah muka, dia basuhkan tangan dia. Lepas tu dia tengoklah cermin dengan mata dia. Memanglah tengok cermin dengan mata, atau nak tengok dengan apa ya dok koma? Muka sendiri je yang Mail nampak. Nampak penat, nampak risau sebab fikir pasal iman. Tapi sebaik je Mail keluar dari tandas, suasana dekat luar tiba-tiba rasa lain macam. Sunyi dia bukan sunyi biasa tau. Lorong yang tadi nampak terang macam tiba-tiba je jadi suram je. Terutama dekat bahagian hujung koridor yang menghala ke bilik rawatan paling belakang. Mail pun berjalanlah perlahan sambil dia cubalah cari kerusi tempat Mail duduk tadi, yang kursi biru akak cakap tadi. Tapi mata Mail tiba-tiba terpaku dekat hujung koridor tu tau. Dekat situ ada seorang perempuan berdiri. Perempuan, rambut dia panjang. Rambut dia terurai sampai ke pinggang dan dia pakai baju kurung putih yang nampak sangat lusuh lah. Macam dah bertahun-tahun tak dibasuh. Perempuan tu berdiri membelakangi Mail dan langsung tak bergerak. Masa tu badan Mail terus terkaku tau. Kaki dia rasa macam melekat dekat lantai. Nak bersuara pun suara tak keluar korang. Mail cuma mampu pejam mata rapat-rapat sambil dia bacalah apa yang teringat dalam kepala dia. Ayat kursi yang Mail hafal pun separuh-separuh je dia dapat baca masa tu. Tapi Mail baca jugalah sambil dia ulang doa, ya Allah lindungilah kami. Beberapa ketika lepas tu kan, Mail buka mata perlahan, perempuan tu dah tak ada dah kat situ. Lorong tu kembali macam biasalah. Lampu pun nampak terang semula, tapi bulu roma Mail masih meremang lagi. Mail teruslah jalan laju ke depan bilik kecemasan. Lepas tu dia berdirilah dekat pintu. Dia tak berani dah nak duduk jauh-jauh dari kawasan tu. Tak sampai 5 minit lepas tu kan, pintu bilik rawatan terbuka dan Marlia keluar berdukungkan Iman. Tangan dia pula pegang sebungkus ubat yang jururawat bagi. Marlia dia terus pandang muka Mail. Abang kenapa muka pucat macam tu? Mail dia cuma geleng kepala lah. Tak ada apalah. Jomlah kita balik cepat. Mail tak cerita pun apa yang berlaku sebab masa tu Mail cuma nak bawa Marlia dengan Iman keluar dari hospital tu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan balik, Mail beberapa kalilah dia pandang cermin pandang belakang tau. Dalam hati Mail tak berhenti-henti doa supaya apa yang Mail nampak dekat hospital tu tadi tak ikut balik bersama dengan diorang. Alhamdulillah lah, sampai rumah tak ada apa-apalah yang berlaku. Iman pun dah nampak lebih tenang dan suhu badan dia dah perlahan dah mula menurun macam tu. Esoknya barulah Mail ceritalah semuanya dekat Marlia. Dari mula Mail keluar tandas sampailah Mail nampak perempuan berbaju kurung putih dekat hujung koridor tu. Marlia kan dia dengar sampai habis tau. Lepas tu dia ketawa kecil. Patutlah malam tu muka abang macam nampak hantu betul. Saya dah perasan dari mula abang keluar tandas lagi, tapi saya diamkan je sebab Iman tengah menangis. Mail pun cuma mampu senyum lah sebab masa tu baru dia tahu Marlia memang dah nampak perubahan muka Mail malam tu. Beberapa hari lepas kejadian tu, Mail ada ceritalah dekat jiran sebelah dia. Makcik Aminah nama jiran dia, yang memangnya biasa dengar lah cerita-cerita pelik macam tu. Jadi Makcik Aminah ni pula diceritalah yang dia pernah dengar daripada adik ipar dia yang bekerja sebagai pembantu perawatan dekat hospital yang sama tau. Kata dia memang ada beberapa pekerja shift malam ni yang pernah nampak bayangan perempuan yang hampir sama dekat lorong hujung tu, terutamanya selepas tengah malam. Makcik Aminah siap pesan lagi, kalau betul apa yang Mail nampak tu, mungkin memang dah lama dah duduk situ. Kalau boleh, jangan pergi seorang diri lah dekat lorong tu waktu malam. Makcik Aminah pesan macam tu tau. Sejak kejadian tu, Mail memang tak pernah lagi ambil ringan lah kalau kena berjalan seorang-seorang diri dalam hospital waktu tengah malam.
Akak pun tiba-tiba rasa meremang. Sampai sekarang kalau Iman ataupun sesiapa pun dalam keluarga Mail ni kena pergi hospital waktu malam kan, Mail akan pastikan ada orang teman. Bukan sebab Mail nak takutkan diri sendiri, tapi pengalaman malam tu cukup buat Mail ni sedarlah. Yang kadang-kadang ada benda yang kita nampak sekejap je, tapi kesan dia boleh melekat dalam kepala bertahun-tahun korang. Wallahualam lah apa yang sebenarnya Mail nampak malam tu, tak tahulah. Mail sendiri memang dia sendiri pun tak tahu. Yang Mail tahu, perempuan berbaju kurung putih yang berdiri kaku dekat hujung koridor hospital tu memang antara pemandangan yang Mail takkan lupa lah sampai bila-bila. Itulah 3 kisah seram yang akak nak ceritakan malam ni. Atau koma, jangan ambil yang buruk-buruk. Ambil yang buruk-buruk. Astaghfirullahaladzim, akak ni dah kenapa. Ambil yang baik-baik je, yang buruk-buruk jangan ambil tahu. Kita tingkatkan iman, kuatkan amalan. Dah tak betul juga. Kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Perempuan, rambut dia panjang. Rambut dia terurai sampai ke pinggang dan dia pakai baju kurung putih yang nampak sangat lusuh